CCTV semua dah bocor sebagainya, ada pihak yang membakar. Itulah Zaim, dia yang cerita tu jadi orang sakit hati, yang orang marah sangat sebab dia dibakar, bukan betul. dia terbakar. Betul, sebab waktu kita sampai tu kita ingat dia terbakar. Ya, biasalah kita bila cakap pasal tahfiz ni, kita tahu kat Malaysia ni banyak tahfiz yang tak berdaftar. Tahfiz yang tak berdaftar. Dan kes-kes sebenarnya short Ya, circuit tu biasa. Dia tak dibina dengan betul. So waktu tu kita fikir mungkin ni lah antara punca-punca dia lah, short circuit dan sebagainya. Tapi bila kita tahu tahfiz tu dibakar, Dia jadi kes jenayah besar. Jadi kes jenayah besar, dan kita sebagai wartawan kita mula rasa tak puas hati dan nak tahu siapa yang buat kan. So waktu tu kita punya kerja kita adalah untuk pastikan benda dapat diurungkan dengan secepat mungkin. Zaim, masa tu aku ingat lah, memang tak, bukan, betul lah aku cakap, memang ada wartawan-wartawan yang memang, wartawan sendiri masa tu rasa sedih. Yang kalau buat laporan tu rasa macam nak menangis. Dan kita nampak pun ada juga, bukan setakat TV Jerah lah. Maksudnya ada wartawan-wartawan lain pun yang ada dekat situ. Contoh Israwani ke masa tu yang cross. Masa tu menangis. Sebab dia tahu apa yang berlaku. Dan itulah yang kita rasa, ini Tifakiah ni memang sangat sangat besar. Dan benda yang berlaku ni, dan dekat situlah tugas sebagai wartawan tu sangat penting.